Hello everyone. Hi. This is Form 2 class, right? BI Form 2 class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so buat yang ada yang terkejut tu. Kenal. Saya kenal. Waalaikum. Assalamualaikum cikgu. How do you know it's me? How you know my name? Am I in the wrong class? Is it the same class as just now? I hope it's not. Okay. Why there's a loading? Okay. Okay. Assalamualaikum and a very good evening. Yes, I'm going to address that. Where is Sir Ikram? So for tonight, I am your substitute teacher. And if you don't know me, I don't know how Farouk know my name, but yes, I am Teacher Mai. I am your substitute teacher for tonight lah. Teacher ganti lah kiranya. Okay. So Sir Ikram dia ada je. Cuma he has to attend another matters. So I cover lah tonight. Okay. So my name is Mai lah. Teacher Mai. Name tag. You want me to get it? I can get it. I will show my name tag at the end of the class. It's in the back. No. I will take my name tag. Just very quickly, in case you're like, siapa teacher Mai ni? Siapa ni kan? Okay, just a quick introduction about myself. My name is Teacher Mai. I am an English teacher, currently teaching dekat SMK Idris Shah Gopeng in Perak. So I am staying in Perak. So this is me doing the class from Perak. So I am very sorry if my internet is not doing so great. Okay? So, without further ado, kita ada banyak benda nak belajar hari ni. Okay? Okay, I hope you can see my screen. Okay. So, today's lesson is prepared by Sir Ikram, by your beloved Sir Ikram. Okay, he prepared this lesson. I'm just here to cover. Right. So, here are some things that we are going to cover tonight. First, we are going to cover vocabulary, and then we're going to cover transitive versus intransitive, and lastly, we're going to cover dynamic and static. So, ni kita akan jalan sekali lah. Okay? So, moving on. So, to-do list. Nak kena buat apa ni? Mana Cikgu Ikram? Cikgu Ikram ada, cuma dia tak hadir hari ni. Jadi, teacher ganti. Okay, Fahmi? Teacher ganti. Ganti hari ni je. Tahu, rindu teacher Ikram. Okay, hari ni je teacher masuk. Teacher macam ni by the way, you all prefer me using English only ataupun 50-50? Teacher ajar form berapa? Both. Okay, teacher akan gunakan kedua-duanya. Teacher akan gunakan a bit English and BM, okay? Teacher ajar form berapa? Okay, good question. Dekat sekolah, teacher ajar form 4 and form 5. But before that, last year and the year before, teacher ajar form 2, form 3. It is starting this year that I taught, that I ajar form 4 and form 5. Okay, Aiman? So hari ni, ini kerja kita lah. Okay, kena classify verb with 80% accuracy by correctly identifying transitive and intransitive and dynamic versus stative through interactive Zoom chat box responses. Okay, tolong korang kena faham. Teacher ni macam orang buta lah. I cannot see you. Because I cannot see you, I'm like orang buta. So, untuk orang buta biasa, untuk orang buta nampak you, you kena guna chat box ni. Okay, you have to respond to me through the chat box for me to know that you are here. Kalau tak teacher macam meraba-raba, ni siapa ni dekat mana? Macam orang buta. Right, like a blind person. So please respond. Okay, kalau teacher tanya kan, kalau lagging ke apa ke, tak apa. Yang penting you respond. Boleh tak janji? Janji response. Boleh? Janji. Okay, thank you Aiman. Okay. Okay, so kita teruskan. Word of the day. So I see that you have learned a lot of word of the day, but for today, the word is diabolic. Okay, the word is diabolic.
based on this emoji, what do you think diabolic means? What diabolic means? Evil, yes. Diabolic means macam jahat. Bukan dia macam jahat sikit, macam jahat, extremely evil, jahat sangat, setan, yes. Like the emoji, right, setan. So my question kan, what do you think are the examples of diabolic? Apa contoh diabolic? Anyone? What do you think syaitan, serupa syaitan? Villain, syaitan ni rajim. Yes. But what I'm asking right now, what is what is an action that is considered diabolic? Ha. Apakah perbuatan yang dianggap diabolic? Adakah macam buang sampah merata-rata tu dikira diabolic? Membunuh, yes. Killing is diabolic, is diabolic action. Betrayed, yes. Betrayed, yeah. Mencuri, rompak rumah, yes. Those are diabolic. Okay. Rasuah, yes. Rasuah. Teacher so beautiful. Oh, thank you. Okay, kita sambung. Membuat perkara yang buruk. Yes, that is diabolic. Diabolic. When you do something that is buruk, it is diabolic. Letup kereta semualah. Okay, kita sambung. Next slide. Set induction. Kita ada dua sentence dekat sini. She hit, they wonder. Antara ayat 1, sentence 1 and sentence 2, which sentence is incomplete, yang tak lengkap? Okay, tulis jawapan sekarang. Satu kedua. Yang tak lengkap, yang incomplete. Sentence 1 or sentence 2? Saya tak nampak screen tu. Hah, tak nampak? Oh no. How can I help you? Yang lain jawab ni maksudnya diorang nampak lah kan? Zakir, Rafif, can you see the screen? Tu? Tu tak lengkap ke sayangku? One. Terima kasih. Yes. Sentence 1 ni tak lengkap. Kalau you cakapkan she hit, orang akan macam she hit apa? Oh, itu tak lengkap. Macam ada something wrong somewhere. Dia tak boleh. Dia kena ada something di belakangnya. Maybe she hit the ball. Dia pukul bola. Sama macam kelas sebelum ni. Oh, I'm not sure if there's anything I can do about that. I hope. Yeah. Maybe the admin can do something. I don't know. But from my side, sorry tau, Zakir, teacher rasa tak, I don't think there's anything I can do about that. Dia lambat sikit nak masuk image tu kat saya. Oh, faham. Me, ha. So yes, kena ada. Me tu barulah saya try rejoin. Yes, thank you. Try rejoin. Okay. Diam sekejap. Okay. Alright. So yeah, kena ada something. Kena ada objek di belakangnya, barulah ayat tu dikira lengkap. They wonder. They wonder ni lengkap ke tak? They wonder. Macam boleh, macam tak boleh. Tak apa. Kita tengok nanti. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okay. Are we on generating ideas punya slide? Adakah awak berada di slide ini? Yes. Okay. Generating ideas. Okay. So, generating ideas. This is where we will learn macam mana nak bezakan transitif dengan intransitif. So, untuk bezakan transitif dengan intransitif, inilah dia punya litmus test dia. Okay. They letakkan verb tu and then baca balik. Make sense tak ayat tu? Contohnya, they know it. Kita letak know ni, kita letak ni, know ni. Kita letak ni dekat sini. They know it. Make sense tak kalau kita cakap they know it? Ayat tu make sense tak? They know it. No? They know it tak make sense? They know. They know it. Okay je, yes. Yes, actually yes. They know it is, know is a transitive. Okay, kena ada. Kena ada. They know it. Maksudnya diorang tahu sesuatu. Okay, so yes. No adalah, so kalau dia make sense, maksudnya dia adalah transitif. Kalau dia tak make sense, maksudnya verb tu adalah intransitif. Okay, contohnya.
Cek. Sebentar ya. What is going on? Jap. Okay. Oh, maksudnya ayat yang tak sesuai lah. Yes, maksudnya kalau you letak verb tu ke dalam this test, kan, they know it. Then dia make sense, maksudnya dia transitif. Kalau dia tak masuk akal kan, they arrive it. Contoh kita letak verb arrive. Arrive yang ni. Ini kan, arrive ni. Kita letak arrive. Arrive ni kita letak kat sini. Make sense tak? They arrive it. Tak make sense kan? So arrive adalah intransitif. Okay, faham? Ini adalah test dia. Okay. Letakkan verb tu dalam ni. Kalau dia tak make sense, maksudnya intransitif. Kalau dia make sense, maksudnya dia transitif. Okay, kita try believe. They believe it. They believe it. Make sense ke tak make sense ayat tu? Yes, make sense kan? So maksudnya believe ni transitif ke intransitif? Believe. Transitif ke intransitif? Transitif. Very good. Yes. Okay. Kalau go pula, kita letak go kat dalam ni. They go it. Make sense ke tak make sense? Tak make sense kan? Pelik kan? They go it. They go je lah. Kenapa nak ada eat pula lepas tu kan? So, go is intransitive. Yes, very good, Darwish. It is intransitive. Macam tu lah. Okay. Alright, next. Kita tengok dynamic dengan stative. Okay. Dia punya test, if you can see it, it is dynamic. Okay, contohnya kan. Dynamic dengan stative. Contohnya lah. Walk. Boleh tak cakap? Okay. Siapa yang paling latest? Darwish. Darwish. Show me walk. The verb walk. So Darwish, dia boleh je bangun and then dia jalan to show the verb walk. So, because he can show the verb walk, jalan, maksudnya verb walk tu adalah dinamik. Okay? Contoh lain. Kalau teacher suruh Aiman ataupun teacher suruh Irdina, tunjukkan teacher verb love. Macam mana kamu nak tunjuk love tu? Boleh tak kamu tunjuk love? Verb, kata kerja verb love. Buat macam ni. Tu. Ni teacher saya punya verb love. No No. Tak, sebab tak ada ayat. Maksudnya tak ada ayat. Tak. Stative verb ni adalah verb yang you tak boleh tunjukkan. Contohnya, macam love lah. Love dia berlaku di dalam hati. Okay, dia dekat dalam. Dia berlaku dalam hati, dalam otak, tapi di dalam. Like him. So, bila verb tu berlaku di dalam, dia adalah state, keadaan. So, love is a stative verb. Macam thought, yes. Think kan. Think, dia adalah verb. Okay. Tapi, boleh tak you tunjuk perbuatan think tu? Tak boleh sebab think tu berlaku dalam otak. So, bila dia berlaku dalam otak, dia adalah keadaan. Bila dia adalah keadaan, dia dynamic ke statif? Think. The verb think. Dynamic ke statif? Siapa nak jawab? Correct, Aiman. It is statif. Lag Am I lagging? No, okay. I thought I am lagging, okay. I think there's a bit of lag kot maybe sebab teacher macam rasa macam bila teacher tanya tu, dia macam ada a moment of silence and then baru you respond. So maybe, so I was like, oh, am I lagging or not? Tak apa. But sekarang faham kan, dynamic is a verb yang you can see, stative adalah verb yang you nampak. Dia adalah satu keadaan. Okay? Sikit lah lag. Oh, sorry. I will do something about that, but probably not tonight. Okay, let's teruskan. Restructuring ideas. Okay, are we on slide restructuring ideas? Okay, yes. Thank you, Edina. My God, so nice. Thank you, Respond.
Macam teacher cakap lah, teacher ni, you kena anggap teacher ni adalah orang buta yang meraba-raba. Macam, hai ada orang ke kat sini yang macam tu. You kena respond tau, baru teacher tahu yang, oh ada orang, oh betul slide ni you nampak. Alright, okay. So yes, mark this verb with transitive, intransitive, dynamic and stative. Macam mana nak buat? Nak buat dia senang. Kita kena buat litmus test tadi yang kita kata tu. Okay, ache. Ache ni maksudnya sakit. Contohnya headache, stomach ache, heartache. So, ache ni, adakah dia transitive or intransitive? Kalau kita letak ache kan, this verb ache, kita letak ache ni, kita letak dalam litmus test kita. Kita buat dia macam ni. Ayat tu make sense tak? They ache, it. Make sense tak? Make sense ke tak? Tak kan? Dia tak make sense. They ache it. Dia sakit it. Tak sakit. Tak kena. They ache je. So, kalau dia tak make sense, maksudnya ayat tu transitif ke intransitif? Ayat tu transitif ke intransitif? Yes, thank you, Syed. That is intransitive. Good job. Intransitive. Betul. Aiman, betul, Regina. Good job. Okay. So, kita tengok dynamic dengan statif. Okay. So, ache. Ache is sakit kan? Contohnya you heartache. Dia nampak ke ache tu? Lajunya Aiman ni. Betul. Betul. Jawapan dia adalah statif. Sebab ache tu berlaku di dalam. Sakitnya tu di sini kan. Macam lagu tu kan. So, dia berlaku di dalam. Jadi, bila sakit tu berlaku, macam you kata, I got a headache. You pegang je kepala. Tapi ache tu berlaku kat dalam kulit you. Dalam kepala you. So, you cannot really see the ache. So, ache is actually a state, keadaan. Therefore, ache is a stative verb. Okay. Alright, kita sambung. Alright, this one, adore. Adore ni maksudnya macam, sukanya, adore-nya. Macam tu. That is adore. Okay, adore ni, adakah dia transitif ataupun intransitif? So, nak tahu, kita masukkan dia dekat sini. They adore it. Make sense ke tak make sense ayat tu? Ciao, Melia. Adore it tu make sense kan? Jadi kalau dia make sense, maksudnya ayat tu memerlukan objek. Dia perlukan the word it. Jadi dia adalah transitif. Okay, pandai. Alright, kita teruskan. Adore ni, dinamik ke statif? Boleh nampak tak adore? Adore tu berlaku secara fizikal ke ataupun berlaku di dalam? Dia satu perasaan. Yes, good job. Yes. So, adore is a stative verb. Dia berlaku di dalam. Walaupun you macam suka kan. You cannot show the adoreness. You can feel adore towards something, but it is not an action that you can show. So, adore is a stative verb. Okay, next. Agree. Agree, kita masukkan dia dalam ni. They agree it. Betul ke salah? Agree. They agree it. They agree it. Betul ke salah? They agree it betul. Are you sure? Bila tanya are you sure, tu semua raja-raja tukar jawapan. They agree it. Betul ke salah? Yes, kot. What do you mean? Yes, kot. No? With question mark? Agree ni maksudnya setuju. Jadi perlu ke they agree it? Perlu ke the it? No, you don't need it. Okay? You don't need the it. So, agree adalah intransitif. Kalau you biarkan ayat tu, they agree sahaja, pun dia dah make sense. It makes sense. Kalau you just leave it, they agree. So, agree adalah intransitif. Dia adalah verb yang tidak memerlukan objek. So, agree adalah intransitif. Okay. Teruskan. Okay, teruskan. Agree adakah dia dynamic ataupun statif? Boleh nampak tak agree? Intransitif, yes. So, agree kita boleh nampak ke ataupun dia satu keadaan? Yes, that is correct, Edina.
Agree adalah satu keadaan. Okay. Di mana you setuju. Oleh itu, agree adalah statif. Okey ke? Yang lain-lain ni teacher asyik nampak Idina Aiman. Tak Idina Aiman Asyik. Yang lain-lain ni okey ke? Okey tak okey? Okey. Medina kata okey. Darwish pun kata okey. Kalau okey tolong respon je. Tolong. Kalau lambat pun tak apa. Yang penting you ada respon. Kata nak teacher ingatkan kelas teacher ada 3 orang je. Teacher kan tiga orang je kelas kita. So respon korang kan keyboard warrior ke macam ni? I don't know what device are you using. So laju-laju. Okay. Kalau you rasa transitive T. Kalau rasa dynamic D. Laju-laju. Okay. Okay. Kita teruskan. Kita tengok appear. Okay. Kita masukkan dalam ayat tu. They appear it. Appear it. Betul ke they appear it? Macam kan they appear. They appear macam boleh. They appear it confirm salah. So they appear. Maksudnya dia tak perlukan it. Bila dia tak perlukan it, jadi verb tu adalah intransitive. Okay. Right. Kita sambung. Okay. Appear. Appear adakah dia dynamic ataupun statif? Boleh nampak tak perbuatan tu? Dynamic ke statif? Appear. Sekejap yes. Appear adalah statif. Actually, no, it's not dynamic. Appear adalah statif. I know you might be thinking dynamic sebab appear kan maksudnya muncul. Macam nampak tiba-tiba kan. But appear is statif. Sebab appear adalah sesuatu keadaan. Means something is like, how do I explain this? Appear is to describe how something is seen. So it is a state. It is to show something that can be seen. Appear. Dia bukanlah perbuatan. Dia adalah satu keadaan. Benda tu appear, muncul. Kemunculan macam tu. Jadi, good to know. Zakir dah okay, right? So, appear adalah statif Kenapa? Saya ulang balik. Appear adalah statif sebab appear ni bukan satu action. Dia bukan satu perbuatan. Dia bukan perbuatan. Dia adalah satu keadaan. Bila kamu berada di situ, you appear. So, is keadaan. Okay? Or if you're not clear with how I explain, you can ask Sir Ikram. Ask him. Okay. And then, arrive. Arrive, yes. Appear in my mind. Yeah, appear is, yes, arrive, kita pergi kat arrive kan. They arrive it. Make sense ke kalau buat macam tu? Tak make sense kan, they arrive it. So, kalau dia tak make sense, maksudnya dia adalah intransitive. Okay, good job. Okay, arrive, adakah dia dynamic ataupun statif? Arrive is, adakah dia keadaan ataupun perbuatan yang you boleh lihat? Said, you are right. Arrive is actually dynamic. You can see it happens. When something arrive, you can see. It is an action that can be seen. Tapi appear ni, dia lebih kepada keadaan tau. Arrive on the other hand is an action. You arrive dekat satu tempat. But appear is a state, is a situation, is a, yeah. I don't know how to explain it honestly. But arrive is dynamic. Appear is stative. Okay, moving on. Kita tengok belief. So belief, transitif ke intransitif? They believe it. Betul ke tak? Ayat ni, they believe it. Kalau betul maksud dia, yes, good job Irina. It is transitive. Kenapa ada intransitif ni? Transitif belief adalah transitif. Sebab apa? Boleh ke tinggal dia believe? Believe apa? Orang macam percaya apa? Dia kena ada objek tu. Dia percaya benda itu. Kan ada benda itu. Kan ada objek lah di belakangnya. So, believe is transitive. Now, what about dynamic dengan statif? Belief ni kita boleh nampak tak?
Yes, good job, Syed. Belief adalah statif. Dia adalah satu keadaan. Dia berlaku dalam otak dan dalam jiwa. When you trust something, when you believe something, it happens inside. It is not an action. It's just something that happens inside. So you cannot observe lah. So because you cannot observe, dia adalah statif. Okay, kita sambung. Belong. Alright, belong. Transitif ke intransitif? They belong it ke they belong je? Very good. They belong je. Maksudnya intransitif. Yes, that is correct. Teacher, okay, yang lain tu okay ke? Tak apalah. Yang lain kena try juga tau. Chat juga. Okay, kena chat. Sebab you kalau you tak chat, teacher tak tahu you faham ke tak. Sebab macam teacher kata tadi, you have to imagine I'm a blind person who cannot see you. So for me to see you, you must ni lah. You must terbalas sini. Okay, macam tu kena balas. Mungkin kena balas. Baru teacher cakap, oh ada lah Abdullah Farouk Arifin. Macam tu. Okay. Hey, kita sambung. Belong. Kalau teacher letak macam ni kan, they belong it. Betul ke tak? No. So dia salah. Kalau dia salah, dia adalah transitif ke intransitif? Intransitif. Okay. Yes. Zakir, don't worry nanti teacher akan recap balik apa yang teacher dah ajar. Okay. Okay. So yes, you are right. Belong is an intransitive. Sebab dia tak perlukan objek. Dia belong je. Dia boleh dekat situ. Dia tak perlukan objek. So, dia basically kan, dia banyak main dengan gut feeling tau. So dia macam ni tau. English ni, dia sebenarnya satu skill. Skill ni, dia macam kalau you mandu, you suka masak kan. You just tengok video masak je. Adakah you akan pandai masak dengan tengok video masak je? You tak pernah pegang kuali, you tak pernah pegang pisau, tak pernah masuk dapur. No, you will never get better at cooking just by watching something or listening something. You have to practice it. So sama lah dengan English. English is a skill. So bila dia skill, memang kena practice. Memang, and it is completely normal untuk you rasa macam tak faham lah. It's completely normal for you to struggle, for you to macam confused a bit here and there, for you to get better. Jadi kena try dulu betul. Baru jadi betul. Yeah. Okay. Okay, tak apa. Kita tengok belong. Belong ni kita boleh nampak ke ataupun dia adalah keadaan. Belong ni maksudnya kepunyaan. Contohnya this kepala charger belong to me. So this power plug belongs to me. So belong dynamic ke statif? Adakah dia perbuatan ataupun keadaan? Keadaan ke perbuatan? Belong. Bila teacher ulang terus tukar jawapan Bagus saya ni. Yes, belong is a stative verb. You are right. Okay, belong stative verb. So belong ni dia adalah intransitif dan dia juga adalah statif. Okay. Alright, break. Okay, teacher recap laju-laju lah untuk kawan-kawan kita yang mungkin macam blur-blur. Apa ni kan? Okay, kalau you blur, sekarang lah masa untuk you fokus. Teacher akan recap. Basically, transitif ni nak tahu verb tu transitif ke tidak kan. Contoh macam kita nak buat sekarang break. You masukkan ayat tu dalam ni. They break. So ayat they break it ni make sense tak? Make sense. They break it. Dia pecahkan benda tu. So bila dia make sense, dia adalah transitif ke intransitif kawan-kawan? Transitif. Thank you Edina. Thank you Aman. Thank you Medina. Yes. Thank you Syed. So dia adalah transitif. So itulah you masukkan they, verb to it, and then you baca balik. They break it. Macam betul. Kalau macam betul, maksudnya dia transitif lah. Macam tu. Okay. Kalau yang seterusnya. No. Kita kena tengok dynamic statif pula. Okay. Dynamic statif ni pula, dia adalah verb yang kita nak bezakan. Benda tu kita boleh nampak tak? Kita boleh physically
rasa tak? Contohnya kan, belong. Belong ni satu perbuatan yang kita kat dalam ke, keadaan ke, ataupun kita boleh lihat. Ataupun kita boleh, ya. Belong ni adalah satu keadaan. Belong ni keadaan. Keadaan. Kalau dia keadaan, dia bukan action. Dia bukan perbuatan. Dia keadaan. Jadi dia adalah dinamik ke statif? Yes, thank you Madina. Dia adalah statif. Ingat, kalau verb tu adalah keadaan, is a state, dia adalah statif. Kalau dia verb yang perbuatan, contohnya play, run, jogging, perbuatan yang boleh tunjuk, draw, itu adalah dynamic. Okay? So that is a quick recap lah on the things that we have covered so far. Okay. Break. Teacher dah pergi kan dekat break ni, tapi macam lupa. Dia dah cover ke break ni? Belum Yes, dah cover dah break. Teacher ada short term memo. I had a long day, so macam my brain dia macam is not really braining. Dynamic and static belum. Okay, thank you Dina. Okay, so break. Adakah dia dynamic ataupun static? Kita boleh nampak tak kalau benda something is breaking? Can we see when an object is breaking? Yes, we can see it. And therefore, it is dynamic. Very good. Good job. Good job, girls and boys. Alright, teruskan. Build. Boleh tak kalau buat ayat ni? They built it. Betul tak? Kalau build, they built it. Betul. Kalau dia betul, dia transitif ke intransitif? Transitif. Very good. Yes, it is transitive. So break, transitive. What about dynamic stative? Yes, build is a dynamic. You can see when something is building. Okay, dia nak membina tu boleh nampak dengan mata. They are building it. Hati pun boleh pakaikan break tu. Yes, hati pun boleh pakai break tu. Tapi untuk cerita dekat sini, kita guna break yang macam pecah kaca yang boleh dilihat. Sebab kalau break yang dalam hati tu dia akan jadi lain pula, dia akan jadi statif. Tapi untuk case ni kita guna yang depan mata je, yang kaca pecah. Alright, kita tengok buy. The verb buy. Bukan buy BYE jangan buy, okay, buy pak tutup. Macam bukan. Bukan itu, bukan. Buy ni adalah beli, right? So buy, they buy it. Betul ke salah? Ataupun they buy je? Yes, they buy it. Is a transitive. Dia kena ada objek. So it is transitive. Okay, good job. Kena. Kalau you tuliskan they buy, orang akan macam, they buy apa? Diorang beli apa kan? Macam ayat tu tak lengkap. Okay, jadinya buy adalah transitive. What about dynamic stative? Buy ni perbuatan kita boleh lihat ataupun dia satu keadaan. Yes. Laju betul korang. Yes, it's a dynamic. Okay, betul. Pandai semuanya. Yes. Okay. Sabar. Sabarlah, we jangan spam. Okay. Itulah dia. Boleh ke? Zaki, are you catching up? Am I going too fast ke apa? Kalau teacher laju sangat ke apa, please cakap teacher laju lah, tak faham. Teacher memang biasa cakap laju-laju. Teacher memang, sebab teacher buat banyak benda. Jadi macam, memang aku cakap laju-laju, jalan laju-laju, makan laju-laju, semua laju-laju. Okay. Maksudnya dia banyak lagi, but I'm afraid our time macam tak cukup kan. So ada a few things to cover. So for the rest yang call, change, consist ni semua macam homework jugalah boleh buat sendiri. Tengok nanti call ni transitive ke, okay? Nanti boleh discuss dengan si Ikram lah. Okay, kita teruskan. Okay, now let's take a look at this part. Applying ideas. Tadi kita dah faham beza transitive dengan intransitive dan juga beza stative dengan dynamic. Sekarang kita nak check betul ke korang faham. Okay, tengok ni. She believe every word. So the verb believe. Believe ni stative ke dynamic? Dia perbuatan ke ataupun keadaan? Yes. Believe adalah stative. Jadi kalau dia stative A ni confirm salah lah. Right. He believe every word. So adakah dia transitive ataupun intransitive?
Yes, very good. It is transitive sebab ada objek di belakangnya which is every word. Sorry lah, teacher punya annotation dia macam buruk sebab teacher guna mouse. Saya orang kampung, saya tak ada iPad nak faham buat semua ni. Okay, tak apa. Tapi faham je kan? Okay, so jawapan dia, she believe every word. So this one is B. Alright, okay, kita sambung. They are playing in the garden. So, playing in the garden. Playing ni dynamic ke static? Boleh nampak tak kalau orang play? Yes, it's a dynamic. So, kalau dia dynamic, sini confirm salah lah. Okay, now, playing in the garden. The children are playing in the garden. Adakah dia transitif ataupun intransitif? They are playing in the garden. Okay. Oh, sorry. Okay. Okay. So, playing in the garden ni adalah in the garden ni nampak macam objek kan? Tapi sebenarnya tidak je. In the garden is not an object. Okay, dia macam ni. Kalau they are playing dia adalah tempat, dia bukan objek. Betul. Betul, Darwish. Kalau dia are playing is intransitive. Tapi kalau dia buat play, are playing akan jadi intransitif. Tapi kalau dia play, dia akan jadi transitif. Maksudnya apa? Kalau ayat ni kan, the children are playing. You just letak full stop. The children are playing, full stop. Ayat tu make sense tau. Maksudnya, playing tu tak perlukan objek. So, dia jadi intransitif lah kiranya. However, kalau you tukar, the children play. Dia akan perlukan objek. Orang akan cakap kalau tuliskan, the children play. Orang akan cakap, play? Play apa? So, kalau you guna verb play, dia akan jadi transitif. Tapi, kalau you letak the children are playing, dia akan jadi intransitif. Sebab are playing tu dah cukup. Ayat tu dah jadi lengkap. Okey ke? Faham ke? Okey Ke nak ulang? A little. Okey, saya ulang lah. Kalau a little ni dia macam gayat sikit kan. Jadi saya ulang balik. Dia macam ni. Kalau you guna verb are playing, dia akan jadi intransitif. Sebabnya, you boleh letak full stop dekat ayat tu. The children are playing, full stop. Dan ayat tu masih lagi make sense. Tapi, kalau you tukar are playing tu jadi play, the children play, full stop. Ayat tu akan jadi macam, the children play, play apa? Dia jadi tak lengkap. Jadi, you perlukan something else. The children play football. So, the verb play, transitif. Tapi, the verb are playing, intransitif. Dia macam a bit confusing kan, tak apa. Like I said, it's okay. Teacher pun tak bangun pagi, tak ada satu hari bangun pagi, terus bijak BI tak ada. Okay, I know. I know. Oh, I know. Okay, faham? Okay, dia akan ambil masa lah nak biasakan. Alright, kita sambung. The box contains all photographs. So, contains all photographs. So, contains. Is it transitive or intransitive? Ada objek ke tak ada objek guys tu? Transitive. Very good. Dia ada objek which is the all photograph. So, alamak, terbalik dia punya. Patutnya kita bincang dulu. Okay, so ni lah. Okay. Contains ni dynamic ke static? Adakah dia satu perbuatan ataupun satu keadaan? Yes, static adalah satu keadaan. Keadaan di mana it is filled with something. So, jawapan dia A ke C? C. Okay? Kita tengok pula yang ni. Oh. Forgot. Allahu Akbar. Sorry lah, teacher guna mouse. Jadinya dia macam buruk sikit. Okay. I forgot my keys. So, forgot. Forgot ni, dynamic ke static? Dia satu action ke ataupun satu keadaan? Yes, very good. It is static. Okay, dia adalah keadaan. Boleh ke tunjuk perbuatan forgot? Okay. Siapa yang cakap dynamic tu? Teacher nak suruh dia tunjuk.
Tak boleh tunjuk forgot. Forgot tu berlaku di dalam otak. Otak you yang lupa. Jadinya dia adalah keadaan. Jadi, D ni yang masalah lah. So, tinggal A dengan C. So, forgot my keys. Dia ada objek tak dalam ayat ni? I forgot my keys. Ada objek ke tak ada objek? Kalau ada objek, dia adalah transitive. So, jadi jawapan ni adalah yes. Correct. It is A. Okay, good job, Darwish. Jawapan dia A. Okay tak so far? Okay okay. Okay. I feel okay. Yang the rest, okay ke tak okay? Introvert kot Gen Z ramai introvert kan. So okay, tak apalah. Mungkin you all introverts. Yang lain-lain tu lah introvert dia macam tak apa. Yang penting you dengar dan you faham. Itu yang paling penting untuk teacher. Alright, kita sambung. The engine is humming quietly. So humming. Humming ni perbuatan ke ataupun keadaan. Humming ni maksudnya maksudnya engine tu dia berbunyi yeah, it is a dynamic. It is dynamic. Okay, the engine is humming. Kalau teacher letak full stop kat sini, make sense tak ayat dia? Make sense kan? Jadi, dia adalah betul. Dia adalah intensity. Betul. Oh, tak teacher yang loading. Betul. Jawapan betul. Yes, jawapan dia adalah A. Thank you. Apa Edina? Teacher yang macam, betul. Lambat sikit loading. Sorry. Okay, so kita teruskan. Okay, good job everyone. So, jawapan dia A. Okay, tengok yang ni pula. Owes. He owes me $20. So, owes, adakah dia perbuatan atau perkataan? Owes ni maksudnya pinjam, hutang. So, pinjam hutang ni adalah, adakah dia sebuah keadaan ataupun sebuah perbuatan? Kau hutang aku RM10. Tu perbuatan ke ataupun keadaan hutang tu? Yes, ia adalah keadaan. Hutang. Hutang tu adalah keadaan. Jadi disebabkan dia adalah keadaan, dia adalah stative. Yes, correct. So, bila dia stative, okay. Now dah tahu, owes ni adalah stative. Now, adakah dia, kalau kita letak he owes, stop kat sini, make sense ke? Kalau kita stop after he owes, tak make sense kan? Jadi kalau tak make sense, maksudnya dia kena ada objek. Kalau dia kena ada objek, maksudnya dia adalah transitive. Very good, Nurul Ain. That is correct. Ialah transitive. Bagus. Betul. Kita tengok pula yang seterusnya. We are moving. Moving, dia adakah benda yang kita boleh lihat ataupun dia satu keadaan? Moving. Transitif ke dinamik? Stative ke dinamik? Yes, dia adalah dinamik. We can see, okay, when people are moving. Boleh nampak dia angkat barang apa semua. So, it is dynamic. So, B ni masalah lah. Right? So, kalau teacher full stop dekat sini, we are moving. Pak. Full stop kat situ. Make sense ke tak make sense? Make sense kan? So, kalau dia make sense, maksudnya we are moving. The verb moving is intransitif. Okay tak? Boleh Fighting sikit lagi. Alright, the idea sounds brilliant. So, sounds. The verb is sounds. Sounds ni dynamic ke stative? Yes. Sound is stative. Okay, so kalau teacher letak full stop kat sini, the idea sounds. Make sense ke tak make sense? The idea sounds. Make sense ke? Tak make sense ke? Pelik macam, the idea sounds apa kan? So, jadi jawapannya kena ada objek. Jadi, sound is transitive. Okay, so far? Are we doing okay so far? Yeah. Okay, yeah. Yes. So, do you have any questions so far? Ada soalan tak setakat ni? Ke okay je? 70%. Okay. Because you paid for this, you need to understand this properly. Okay, you pay for the class, you need to get your money worth. Okay, by understanding the lesson that
is being taught today. Okay, so if you don't have question, I will ask the question. Why is humming dynamic, verb, and sound stative? Kenapa humming dinamik, tapi sounds stative? Why? I received this question from the Form 3 class. So I'm giving this question to you, Form 2. Because that is a very good question. Sebab dia tanya, teacher, kenapa humming dynamic tapi sound stative? Sebab ada objek? Sebab humming boleh buat suara. Kalau sound hearing, almost correct. Okay, by the way Darwish, yang objek tak ada objek ni, ini kita transitive intransitive. Kamu ni salah 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 makanan ni. Okay, kalau ada yang cerita objek tak ada objek tu transitive intransitive. Sekarang soalan teacher, humming dynamic sound statistic plus stative. Stative dynamic. Stative dynamic dia tak main objek tak objek. Dia main nampak tak nampak. Macam tu. And then Irina cakap because humming boleh buat suara kalau sound hearing. Almost correct. Okay. The answer is yes, humming benda buat suara. Yes. Maksudnya apa? Nak dinamik ni, tadi dalam slide ni dia kata can see kan. But actually, dynamic is something that you can perceive using your ni lah. Yes, that is correct. Sound is actually idea. Sound ni memang maksud dia bunyi, tapi dia adalah idea sebuah bunyi. Tapi humming is the sound itself. That is why humming is dynamic while sound is static. Sebab sound tu adalah sebuah idea tentang bunyi. Dia bukan bunyi tu sendiri. Tapi humming tu adalah bunyi dia. Faham? That's why humming dynamic tapi sound static. Okay. I hope you get it lah. Okay. It's very intricate lah benda semua ni. Memang. Okay. Teruskan. Oh. Annotate clear all. Okay semua. Boleh steady Alright. Kita teruskan lesson kita pada hari ini. Okay, identify the sentences if the sentence is grammatically correct based on the stative and dynamic rules. If continuous form is used incorrectly for a stative verb, rewrite it. Okay, contohnya. Okay, ni satu benda yang you kena faham lah. In which, stative verb tak boleh ambil continuous form. Meaning, contohlah you nak cakap kan, you sayang someone tu sekarang. So, you pun cakap, I loving you. Lepas tu macam, kenapa loving? Oh, sebab aku suka kau sekarang. So, loving lah, ing. Tak boleh Jangan buat macam tu. Malu. Malu company dia. Kan? Kalau love is stative verb. So, stative verb cannot take the ing form. Okay? So, sama juga dengan like. Semua tu dah. Okay. So, tengok contoh sini. Number 1. I am adoring this new chocolate cake. Okay, am adoring. Sorry lah buruk. Sekejap. Allahu Akbar. This one. I am adoring. Okay, adoring. Betul ke salah? Adore ni tadi kita bincang statif ke dynamic? Adore. Yes, adore is statif kan? So, bila adore ni statif, dia tak boleh ambil ing. No, tinggal 10 minit. Lah. Tapi kita cover sampai soalan 4 je. The rest tu kita macam homework lah. Okay, so I adore. Okay, dia tak boleh ambil ing. So, bila tak boleh ambil ing, kita kena betulkan dia. Nak betulkan dia, potong ni. And then adore ni kena letak dia punya infinitive. Infinitive ni kadang-kadang kalau kita kata kan dalam kelas teacher kan, okay, use infinitive. Dia macam, infinitive binatang apa tu? So, kita guna another name. Root verb. Kata dasar. Maksudnya, I adore this new chocolate. Okay? Setelah. Okay, next. Listen, the neighbors are arguing again. Arguing stative ke dynamic? Arguing. Yes.
arguing is dynamic. You can see when someone is arguing, kau pal lah argument. So, kalau dia argue kan, kau pal kan, maksudnya, argue tu adalah dynamic lah, dynamic verb. You can see it happening. So, dynamic verb can take continuous form. Therefore, this sentence number 2 is correct. Okay? Right, kita sambung. I am needing help, some help. I am needing some help. So, needing ni. Needing ni, need comes from the word need. Need stative ke dynamic? Yes, good job Edina. Good job Ain. Need is a stative verb. Dia adalah satu keadaan. Yes, thank you Darwish. Need is a keadaan. Okay, dia adalah you perlukan. So it's not an action. It's a state in which you need something. So because it is a stative verb, dia tak boleh ambil ing. Jadi macam mana nak betulkan? Potong am, potong ing. Tinggal need. Dia punya root verb. Dia punya kata dasar. So dah akan jadi I need some help with this heavy suitcase. Okay? Alright, this last one. Tinggal 2 minit. Segera laju. Alright. She is appearing to be very tired after the trip. So, is appearing. Tadi kita discuss. Appear stative ke dynamic? Yes. Appear is stative. Tadi kita dah ingat. So, is appearing tak boleh pakai. Tak boleh ni, tak boleh. Jadi, kena tukar dia. Saya nak tukar. She appear. Tapi kena ada S. Dia kena ada she appears. That's the right one. Kalau she appear je, dia akan salah. Ni salah. Sebab apa? Dia akan berbalik kepada subject verb agreement. Ni dah topic for another day. But if you write appear yang tak ada app pun okay lah. Kita terima lah. Untuk hari ni kita terima. Tapi moving forward, you have to learn about subject verb agreement. So subject verb agreement tu, according to subject verb agreement, kalau subject singular, verb kena singular. Okay. I'm gonna stop there. Kalau tidak nanti korang jadi berjam pula kelas kita hari ni kan. So itulah dia. Okay, so kita for this slide kita stop sini. Yang the rest later we'll discuss. Kita discuss. You akan discuss dengan, and you can reach out to the Ikram. Okay. Right, kita sambung last one. Oh, dah sampai exit dah. Sekejap. Let me clear. Okay, clear. Okay. So jump. The word jump. They jump it. Is it correct or wrong? They jumped it. Wrong kan? It is wrong. So, if it's wrong, dia transitif ke intransitif? Yes, very good. It is intransitif. Okay, jump. Jump ni, you boleh nampak tak kalau orang jump? Boleh nampak kan kalau orang jump? So, jump ni adalah dinamik ke statif? Yes. It is dynamic. So basically that's the lesson that we learn today. Okay, itu je. Transitif, intransitif, dynamic, statif. Dua benda. Okay. The transitif, intransitif, dynamic dengan statif. Nak tahu verb tu transitif ke intransitif, apa you buat adalah you letak verb tu dalam ayat they, verb it. So kalau ayat tu lengkap macam make sense, maksudnya dia adalah transitif. Kalau you letakkan they jump it, they jump it, peliknya ayat ni macam tak pernah dengar pun. Maksudnya ayat tu adalah intransitif. Okay, and then dynamic, dan the second thing is dynamic dengan statif. So dynamic dengan statif ni, dia kalau kita boleh nampak, kita boleh perceive using our senses, dia adalah dynamic. Kalau statif adalah keadaan, is a state. Okay, so that's how we differentiate between dynamic and statif, and transitive and intransitive. So yes, that's the end of the lesson of today. Okay guys, semua orang so far faham tak? Ada apa-apa soalan? Yes, faham. Alhamdulillah. Tadi siapa yang minta teacher punya name tag? Nak tengok ke name tag teacher? Name tag teacher dekat mana
Ada dalam kereta. Teacher biasa letak dalam kereta. Tapi minta name tag. Tu nak tengok ke? Teacher letak name tag. Tapi dekat meja teacher sekarang ada teacher punya tag. Guru pengiring. Allah. Adalah untuk program. So dia bagi. Oh, teacher baru pergi last weekend. Tamatlah sudah. Alkisah. Dapat Alkisah. Ada Alkisah kan? Daripada lagu tu. Tamatlah sudah cerita kami. Alkisah. Yes. The right one. Alkisah kami. Kan lagu Pipin tu kan? My student also always say that. Kalau ada apa-apa macam tu dia orang akan nyanyi. Tamatlah sudah cerita Alkisah. Alkisah ke? Is that the right lyrics? Hmm. Tamatlah sudah Alkisah kami. Betul. So, any question regarding our lesson so far? Okay ke? Nope. Thank you, Edina. Okay, there should be. Tadi macam ramai lepas sudah semakin. Okay Kalau tak okay tu, pergi bagi tahu Ikram. Nope, nope, nope. Oh, nope question lah. Okay. Ingatkan, no, no, okay. Okay, if there is no question, I think that is all for tonight. Okay. So yes, if we see each other, we'll see lah if we see each other again. But for now, I'm only like covering substituting for this class lah. I mean, tonight's class. So I'm so happy to see all of you here and semoga berjumpa lagi. Alright, thank you. Bye. Thank you for being here. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Baca terima makcik. Tapi jangan buat sakit jantung tu. Cuma baca terima makcik. Kejut je. Terima kasih cikgu. Kamu harus sabarkah? Terima kasih ni. Oh, okay, bye. Bukan, tak apa, typo, typo. Saya faham. Okay, bye everyone. Distributive. Tak adalah. Biasa je. Alhamdulillah. Tuhan bagi. Okay, bye. Bye. Stop sharing. And bye.